Video Datuk Alif Sukri membawa Datin Syahidah membeli barang kemas raih perhatian ramai. Amboi banyaknya Datuk Alif borong emas untuk satu badan dibelinya. Terkejut tengok harga masa nak bayar, macam sama je Datuk Alif. Meninjau di akaun Instagram milik isteri usahawan terkenal Datuk Alif Sukri iaitu Datin Syahidah, telah dikongsikan video yang memaparkan Datuk Alif membawa Datin Syahidah ke sebuah kedai barangan kemas ternama. Menerusi video itu, Datuk Alif meminta Datin Syahidah memilih barangan kemas yang disukainya. Sementara itu, di ruangan caption, tulis Datin Syahidah, entah mimpi apa hari ini suaminya itu mahu membelikan barang kemas untuk dirinya. Perkongsian video oleh Datin Syahidah tersebut telah meraih perhatian warganet. Ramai yang terhibur melihat telata Datuk Alif ketika mahu membeli barang-barang kemas itu. Sempat Datuk Alif berseluruh mengatakan isterinya itu kelihatan seperti Datin Sri ketika memakai barang kemas. Bukannya nampak seperti makcik. Bukan itu sahaja, Datuk Alif juga menegaskan yang isterinya sememangnya mempunyai gelaran Datin Sri. Namun begitu, Datin Syahidah pada awalnya menolak untuk membeli barang kemas. Setelah dipujuk oleh Datuk Alif, akhirnya Datin Syahidah bersetuju. Kelihatan pada reset tersebut, jumlah harga barangan kemas yang dibeli oleh pasangan ini bernilai 1.5 juta ringgit Malaysia. Di ruangan komen, rata-ratanya menyukai perkongsian video ini dan dalam masa yang sama terhibur dengan telata Datuk Alif menerusi video tersebut. Antara komen-komen menarik adalah, mantap, ini kali laya memang meletup. Baik habiskan duit untuk anak bini daripada bagi orang pinjam duit. Terjaminlah sikit masa depan. Dia beli tapi aku yang puas hati. Sweet betul Datuk Alif ni. Suka tengok cara dia layan Datin. Penuh rasa cinta. Alhamdulillah rezeki Datin. Datuk Alif angkat martabat wife dia dari penghinaan. Hebat Datuk Alif. Ini bukan calang-calang. Moga Allah pelihara keluarga Datuk Alif sekeluarga. Bertepek-tepek dia bagi makcik 1.5 juta paket sekali tunjuk stokin. Haha, nombor 1 Datuk. Alhamdulillah, moga terus bahagia hingga syurga. Seronok ketika sang isteri dihina, si suami tampil ke depan membela isterinya. Good job Datuk, terserlap mata